Dunia Arab diserang oleh Republik Islam dari Kuwait ke Bahrain hingga UAE. Dan apa yang dunia barat katakan? Tidak banyak, tetapi Timur Tengah mempunyai banyak perkara untuk diperkatakan mengenainya. Dan kita akan membincangkannya di sini dalam program Our Middle East. Khalid, ini adalah situasi yang sangat genting di Timur Tengah. Dan orang ramai tidak begitu pasti, Anda tahu, bagaimana untuk menilai hakikat bahawa Iran sedang mengebom jiran-jiran Arabnya dengan lebih hebat berbanding apa yang dilakukan terhadap Israel. Kerana dengan Israel, mereka tahu mereka akan musnah. Amerika Syarikat pula, mereka tidak tahu bagaimana untuk menilai mereka. Kemudian anda dengan tepat menunjukkan bahawa tiada siapa yang memberi perhatian kepadanya dan tiada siapa yang berkata apa-apa mengenainya. Dan saya merujuk kepada serangan oleh Iran ke atas Sekutu Arab Pro-Barat Amerika. Kesunyian inilah yang memberi keberanian kepada rejim Iran dan membolehkannya untuk terus melakukan perkara ini. Ia telah menjadi sesuatu yang biasa bagi kami untuk bangun pada waktu pagi dan mendengar, anda tahu, Bahrain dibom, Kuwait dibom, Emirat Arab Bersatu diserang oleh drone dan Arab Saudi. Dan ia seolah-olah anda tahu ini adalah sesuatu yang biasa dan ia diterima. Ia tidak sepatutnya diterima. Ini salah. Ini adalah Sekutu Arab Amerika dan setiap serangan ke atas mereka di setiap negara ini semakin melemahkan kredibiliti Amerika di Timur Tengah. Dan berita baiknya ialah ia mengukuhkan kedudukan Israel kerana inilah yang telah dikatakan oleh Israel bahawa tiada perjanjian dengan rejim Iran boleh membawa kestabilan ke Timur Tengah. Rejim Iran sangat berbahaya. Ia bukan sahaja mengancam Israel tetapi juga Amerika Syarikat dan Sekutu Arab Amerika. Dan sekarang, apa yang boleh dilakukan oleh Israel hanyalah duduk dan memerhati serta berharap agar masyarakat antarabangsa, khususnya pentadbiran Trump, akan sedar dan melihat bahawa rejim ini adalah rejim yang sangat berbahaya. Ia adalah rejim yang sangat bertekad. Ini adalah rejim yang bertekad untuk mencapai matlamatnya. Ini adalah rejim yang merasakan dirinya telah menang. Ini adalah rejim yang merasakan bahawa ia telah mengalahkan Amerika Syarikat dan seluruh dunia selepas perang baru-baru ini. Dan ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Khalid, bukankah luar biasa bahawa terdapat beberapa juta umat Islam dan lebih sejuta orang Arab yang tinggal di Amerika Syarikat? Anda tidak melihat apa-apa. Tiada demonstrasi, tiada protes, tiada kemarahan di kalangan masyarakat Arab Muslim di Amerika Syarikat apabila negara-negara Arab Muslim diserang oleh rejim Syiah Parsi ekstremis. Itu juga satu perkara yang menarik. Jadi bukanlah orang Arab dan Muslim yang tinggal di Amerika Serikat dan di Barat ini tidak peduli tentang negara mereka. Mereka tidak peduli tentang rejim mereka. Mereka tidak merasa sehaluan dengan rejim tersebut. Dan secara ironinya, mereka menentang pendekatan rejim yang pro-Barat. Mereka menentang atau tidak suka hakikat bahawa rejim-rejim ini bersekutu dengan Amerika Syarikat di mana mereka tinggal. Dan ini sentiasa menjadi salah satu ironi terbesar dalam keseluruhan situasi ini. Anda dapati ramai daripada orang Arab dan Amerika ini, mereka duduk di sana. Mereka telah melarikan diri dari negara mereka. Mereka berhijrah dari negara mereka kerana kesusahan ekonomi yang teruk, kerana pemerintahan diktator, kerana tiada kebebasan media, kerana tiada demokrasi. Tetapi apabila mereka tiba di Amerika Syarikat, mereka tidak peduli. Mereka tidak melakukan apa-apa untuk mempromosikan demokrasi dan kebebasan bersuara serta kebebasan media di negara mereka sendiri. Dan mereka hanya berdiam diri sahaja. Dan lebih teruk lagi, seperti yang saya sebutkan, mereka malah menjadi pelampau dalam banyak kes. Dan mereka menentang hakikat bahawa pemerintah dan kerajaan mereka bersikap pro-Barat. Dan ini, seperti anda tahu, memang satu poin yang sangat baik yang anda bangkitkan. Dan saya rasa anda tahu, sudah tiba masanya untuk kita sedar. Ini sepatutnya menjadi isyarat untuk kita sedar. Mengapa hanya demonstrasi yang kita lihat di kampus-kampus dan di tempat lain di AS yang dianjurkan oleh orang Arab, Amerika, Muslim dan lain-lain? Mengapa demonstrasi ini hanya ditujukan terhadap Israel? Mengapa tiada siapa yang bersuara? Saya tidak nampak sebarang protes yang benar-benar menyokong atau menentang Iran di sana. Saya tidak nampak rakyat Kuwait, anda tahu, nasionalis yang tinggal di Amerika Syarikat, menyuarakan kebimbangan. Saya tidak nampak orang dari Teluk bersuara. Tapi kalau anda faham maksud saya, memang ada beberapa orang. Tapi anda tidak nampak ia berlaku secara besar-besaran.
Negara-negara ini sedang diserang dan sudah tiba masanya pentadbiran Trump dan pihak lain di Amerika sedar bahawa ini adalah serangan yang sangat berbahaya terhadap sekutu Amerika, terhadap sekutu Arab dan Muslim Amerika di Timur Tengah. Dan jika kita membiarkan rejim Iran terlepas begitu sahaja, ini memberi isyarat kepada rejim Iran dan rangkaian proksi pengganasnya bahawa ia tidak mengapa. Anda boleh lakukan apa sahaja yang anda mahu. Amerika Syarikat terlalu lemah. Israel tidak akan campur tangan. Tiada siapa yang akan datang dan membantu anda. Anda tahu, Barat sebenarnya gagal memahami apa yang difahami dengan sangat baik di Timur Tengah. Dan itulah hakikatnya, rejim Iran sedang menang ketika ini. Mereka menang kerana mereka berjaya bertahan berdepan dua kuasa besar, kuasa serantau utama, Israel, kuasa global utama, Amerika Syarikat, kuasa udara dan laut yang tiada tandingan. Dan mereka masih bertahan. Rezim itu masih utuh. Sekarang, kita tidak tahu sama ada Moshabah Khamenei masih hidup atau sudah meninggal dunia. Ada tanda-tanda bahawa beliau sudah tiada. Dan yang paling terkini, yang mana telah dikongsikan kepada saya semalam dalam satu panggilan telefon tidak rasmi bersama Dr. Harold Rhodes, salah seorang pakar hebat dalam budaya Islam yang menyebut kepada saya bahawa di majlis pengebumian di Tehran adalah menjadi kebiasaan untuk anak lelaki si mati menulis surat atau mengukir surat kepada bapaknya. Dan dia tidak hadir. Mereka kata di Tehran bahawa Mustafa tidak hadir kerana ada ancaman keselamatan terhadap nyawanya. Ia benar-benar menimbulkan banyak persoalan sama ada anak kepada Ayatollah, bekas Ayatollah, sebenarnya masih hidup atau sudah meninggal dunia. Dan sebenarnya IRGC iaitu Kor Pengawal Revolusi Islam, mafia tentera yang sangat ekstrim secara ideologi ini sedang berkuasa. Tetapi pada akhirnya, rejim itu masih berdiri. Mereka mempunyai senjata. Mereka mempunyai peperangan asimetri yang boleh digunakan. Mereka mempunyai rangkaian keganasan antarabangsa yang paling maju. Dan dari setiap sudut pandang, mereka masih bertahan dan terus berjuang. Dan pada pendapat saya, di banyak medan, mereka sedang menang. Kamu tahu Dan, seluruh perbincangan tentang sama ada Mujtaba Khamenei masih hidup atau sudah mati, saya rasa itu tidak relevan. Ia sebenarnya tidak penting. Ayahnya telah meninggal dunia, tetapi rezim itu masih wujud. Dan sama ada dia sudah mati atau masih hidup, ia tidak akan membawa banyak perbezaan. Ini bukan isu pribadi. Ini bukan tentang Mujtaba atau tentang Ali, ayahnya. Ini tentang sebuah rejim yang telah wujud hampir 50 tahun, sangat berakar umbi, dengan akar yang sangat kuat dalam budaya Iran, politik Iran. Ia berada di sana, dan ia adalah satu ideologi yang sangat kuat. Anda boleh membunuh Ali Khamenei, Anda boleh membunuh anaknya. Ia sebenarnya tidak begitu penting, kerana rejim itu asas-asasnya masih ada di sana, dan itu sangat penting. Jadi saya rasa Anda tahu, seluruh perbincangan ini sebenarnya tidak relevan. Ia tidak penting dan ia tidak akan mengubah apa-apa. Walaupun jika mereka mengumumkan esok pagi bahawa Mujtaba Khamenei sudah tiada, adakah anda fikir kepimpinan Iran akan bangun dan berkata, sekarang kita perlu ubah pendekatan. Mujtaba sudah tiada. Sekarang kita akan mengiktiraf hak Israel untuk wujud. Sekarang kita akan tinggalkan proksi-proksi kita. Sekarang kita akan ambil pendirian lembut terhadap orang Amerika. Tiada apa yang akan berubah. Saya asyik cakap benda ni, awak tahu, dah bertahun-tahun saya cakap macam ni. Bagi rejim Iran dan proksi pengganasnya, ini bukan soal tokoh tertentu. Ia bukan tentang, awak tahu, mereka tidak menumpukan kepada pemimpin. Mereka tidak memuja pemimpin. Seorang pemimpin pergi, orang lain datang. Rejim tetap kekal, idea tetap kekal, ideologi tetap kekal. Kita lihat perkara ini dengan Hamas. Maksud saya, Israel telah membunuh kebanyakan kepimpinan Hamas. Adakah itu mengubah Hamas? Tidak. Ramai pemimpin Hizbullah, termasuk Hassan Nasrallah, telah terbunuh. Adakah itu mengubah apa-apa? Ia tidak akan menjejaskan apa-apa. Jadi, mari kita hentikan perbincangan sama ada anda tahu Mujtaba masih hidup atau sudah mati dan apa implikasinya. Tiada apa yang akan berubah. Dan saya rasa anda tahu, beginilah cara kita patut mendekati keseluruhan idea ini. Dan saya rasa anda tahu hakikat bahawa anda sedang berunding dengan rejim seperti itu, hanya berunding dengan rejim seperti itu sudah merupakan satu kemenangan untuk rejim tersebut. Sebaik sahaja anda mula berunding, itu bermakna anda mengiktiraf mereka. Pertama sekali, anda sedang memberi legitimasi kepada mereka.
Dan kedua, ia adalah satu pengakuan bahawa anda telah gagal mencapai matlamat anda di medan perang. Akhirnya anda terpaksa duduk di meja rundingan kerana anda, Amerika dan Israel, telah berperang untuk memusnahkan rejim ini, memusnahkan keupayaan tenteranya, menghalangnya daripada memperoleh senjata nuklear. Dan akhirnya, anda tidak berjaya mencapainya. Jadi sekarang, anda bukan sahaja terpaksa berunding, tetapi juga menandatangani perjanjian. Dan kelemahan. Sudah tentu, inilah yang orang Barat tidak faham, bahawa sebaik sahaja anda meninggalkan pilihan ketenteraan dan memilih untuk berunding, itulah saat mereka menang. Berhenti beritahu saya anda telah memusnahkan tentera laut Iran. Berhenti beritahu saya anda telah memusnahkan kebanyakan peluru berpandu balistik mereka. Berhenti dan berhenti dan berhenti. Ini tidak dikira. Rezim Iran menang. Proksi penganas, mereka menang. Setakat ini, saya tidak kata mereka tidak boleh dikalahkan. Saya cuma kata dengan pendekatan ini, anda tahu. Guna kaedah ganjaran dan hukuman. Kadang-kadang berunding dengan mereka. Kemudian tidak berunding. Kemudian menggantung rundingan. Kemudian kata mereka penipu, bajingan dan sampah. Dan sore itu mesti jelas. Anda mesti tegas. Anda mesti konsisten. Dan jangan beritahu kami pada waktu pagi bahawa anda tahu, kita mungkin capai satu perjanjian. Dan pada penghujung hari atau pada waktu malam atau petang, beritahu kami bahawa anda tahu. Mereka itu penipu dan sampah. Anda bercakap tentang bagaimana ia kepada orang Amerika. Ini adalah mesej kepada orang Amerika. Ini adalah mesej kepada orang Amerika. Anda perlu konsisten dalam cara anda berurusan dengan rejim ini. Anda tidak boleh, anda tahu, menghantar mesej yang bercanggah. Ia tidak akan berjaya. Dengar, maksud saya, belajarlah daripada rejim Iran. Belajarlah daripada orang Arab. Mereka sangat jelas sebenarnya. Mereka sangat jelas. Mereka sangat konsisten. Mereka tidak mengubah mesej mereka. Dan anda tahu, mereka hanya menyatakannya seperti apa adanya. Dan saya rasa di sinilah pentadbiran Trump, orang Amerika dan yang lain membuat kesilapan. Anda perlu sangat jelas, sangat tegas dan pastikan ia jelas. Ini adalah objektif kami. Ini adalah tuntutan kami. Anda terima semua itu. Kami, anda tahu, kami buat perjanjian dengan anda. Anda tidak menerimanya. Ia adalah perang sehingga kami hancurkan anda. Begitulah sepatutnya. Itu saja. Saya tidak nampak pilihan lain. Anda tahu, apa yang patut kita fikirkan tentang rasa jijik dunia Arab sejujurnya terhadap Republik Islam apabila mereka secara diam-diam menyokong Israel? Adakah ini kini masa untuk Israel? Nampaknya Israel hari ini benar-benar dianggap di bawah radar oleh jiran-jiran Arab kita, kuasa paling kuat di Timur Tengah. Dan pada pandangan saya, terdapat peluang di sini untuk berhubung secara senyap-senyap. Saya rasa perjanjian Abraham di satu pihak adalah satu pencapaian besar atas dua sebab. Pertama, ia diumumkan secara terbuka. Dan hakikat bahawa negara-negara Arab sanggup tampil secara terbuka dalam apa jua keadaan dan menandatangani perjanjian dengan Israel adalah satu perkara. Pencapaian kedua perjanjian Abraham ialah ia wujud antara negara-negara Arab itu sendiri. Kerana kita tahu bahawa negara-negara Arab, hubungan antara negara-negara Arab, ketegangan dan perselisihan. Dan yang lebih teruk daripada itu, malah sama teruk atau lebih teruk daripada perasaan tradisional mereka terhadap Israel. Saya benar-benar setuju dan saya rasa ada peluang di sini. Ramai orang di Teluk, saya rasa perkara ini sudah bermula, pemikiran ini sudah bermula sejak lama dahulu. Ia bukan sesuatu yang baru. Ramai orang di Teluk mula sedar bahawa musuh sebenar adalah Iran, bukan Israel. Dan dari situ, ini membuka pintu kepada peluang untuk mewujudkan hubungan bagi penyelarasan keselamatan, kerjasama ekonomi dan normalisasi antara Israel dan lebih banyak negara. Kami semua berharap bahawa Arab Saudi akan, anda tahu, menyertai perjanjian Abraham. Mereka masih belum melakukannya setakat ini. Tetapi saya masih percaya bahawa anda tahu, ada peluang di sana. Ramai orang di Teluk berasa terancam sekarang. Mereka berasa terdedah. Dan anda tahu, perasaan mereka itu bukanlah tidak berasas sebenarnya. Saya boleh faham mereka. Kita semua boleh faham mereka. Dan mereka melihat sekeliling mereka dan mereka nampak tiada siapa yang benar-benar datang untuk melindungi mereka. Okey, Amerika mempunyai, anda tahu, kehadiran tentera Amerika yang besar di rantau ini. Tetapi itu tidak mencukupi. Mereka melihat Israel sebagai pihak yang sangat kuat seperti yang anda katakan di Timur Tengah, sebuah negara yang boleh anda harapkan.
Dan saya rasa sesuatu yang baik akan terhasil daripada semua ini, bahawa anda akan melihat peluasan perjanjian Abraham, tetapi ia akan mengambil masa. Jika anda mahu menguatkan proses damai di Timur Tengah, jika anda mahu meluaskan perjanjian Abraham, anda perlu melemahkan dan memusnahkan musuh-musuh keamanan. Mereka yang secara terbuka memberitahu anda, saya akan menggagalkan normalisasi antara Arab dan Israel. Mereka yang memberitahu anda, saya tidak mengiktiraf hak Israel untuk wujud. Mereka yang memberitahu anda, kami tidak menerima sebarang perjanjian damai dengan Israel. Tidak ada tempat untuk Israel di Timur Tengah. Jadi, beginilah caranya, inilah persamaannya. Anda melemahkan, Anda menghancurkan kem yang menentang perdamaian. Dan itu akan menguatkan kem yang menyokong perdamaian di dunia Arab dan Muslim. Beginilah cara orang Amerika dan Eropah harus melihatnya. Ia sangat mudah. Khalid, bagaimana pula dengan Perikatan Keselamatan Abraham? Apa itu? Pada Julai 2024, Perdana Menteri Netanyahu berdiri di hadapan sidang bersama Kongres dan beliau sebenarnya bertemu. Sebenarnya. Selepas meminta Yechiel Leider pada masa itu, beliau belum menjadi duta, tetapi beliau akan menjadi duta untuk berdiri. Beliau duduk dan bercakap tentang mereka bentuk semula seni bina keselamatan serantau di Timur Tengah. Dan beliau berkata bahawa Israel memainkan peranan penting dalam mewujudkan apa yang beliau panggil sebagai Perikatan Keselamatan Abraham. Yang hari ini, 3 tahun kemudian, kita lihat berlaku dalam rundingan langsung dengan Presiden Youssef Aoun dari Lubnan. Keadaan di Syria, walaupun terdapat kegiatan subversif Turki dan ancaman terhadap rantau ini, namun buat masa ini keadaan di Syria adalah lebih baik. UAE, hubungan yang sangat baik jika dibandingkan ya untuk beberapa tahun, tetapi sudah pasti hubungan yang sangat baik. Kemungkinan dengan Arab Saudi, Maghribi. Adakah anda melihat kemungkinan untuk apa yang menjadi visi Netanyahu pada masa itu untuk mewujudkan satu struktur keselamatan baharu yang boleh kita namakan sebagai Perikatan Keselamatan Abraham berhadapan dengan China, Rusia dan juga rejim Iran? Pertama sekali, saya percaya ada banyak perkara yang berlaku di belakang tabir. Kita dengar tentang kerjasama keselamatan dan perikatan keselamatan, tetapi saya percaya ada lebih daripada itu. Dan saya percaya lebih banyak negara yang tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel terlibat dalam perkara ini, dan ini adalah berita baik. Bagaimana kita hendak membawanya ke pengetahuan umum? Kerana jika kita dedahkan perkara-perkara ini, ia akan menarik pihak lain untuk turut serta, dan itu sangat baik. Ia akan menghantar mesej positif kepada pihak lain bahawa tidak mengapa untuk bekerjasama dengan Israel. Israel adalah rakan, bukan musuh. Jadi, mari kita lihat bagaimana perkara-perkara ini berjalan. Tetapi saya rasa itu satu perkembangan yang sangat positif. Ia adalah sesuatu yang memang wujud. Dan secara ironinya, maksud saya, kita perlu berterima kasih kepada rejim Iran dan rangkaian keganasannya kerana menyatukan semua orang, kerana membawa ramai orang Arab dan Muslim lebih dekat dengan Israel dan membantu membentuk keselamatan ini. Saya rasa ia lebih daripada sekadar keselamatan, malah juga melibatkan ekonomi. Ia adalah perkongsian risikan. Banyak perkara sedang berlaku. Dan seperti yang saya katakan, ini adalah sesuatu yang positif. Tetapi untuk memastikan kejayaan ini, seperti yang saya katakan, anda memerlukan pendirian yang sangat tegas daripada pihak Amerika dan Eropah terhadap rejim Iran dan rangkaian proksi mereka. Jadi, jika anda mahu melihat pakatan ini, saya panggil ia pakatan suci sebenarnya. Ia adalah pakatan yang sangat baik. Ia adalah pakatan yang sangat diperlukan oleh Timur Tengah untuk kestabilan dan keselamatan. Jika anda mahu pakatan ini menjadi lebih kuat dan akhirnya diketahui umum, anda memerlukan sokongan terutamanya daripada Amerika Syarikat. Saya tidak akan bercakap tentang orang Eropah sekarang. Saya sering menyebut mereka, tetapi saya merujuk kepada Barat secara umum. Dan hari ini adalah sangat penting bagaimana pentadbiran Trump atau pentadbiran AS menangani keseluruhan situasi ini. Jangan lagi memberi isyarat kelemahan. Mula mengetuk meja dengan tegas. Berhenti membuat konsesi, bersikap sangat tegas. Ini sahaja cara untuk menangani para jihadis ini. Tiada perbezaan antara rejim Iran, Hamas, Hizbullah, Houthi, Al-Qaeda dan ISIS. Saya letakkan semuanya dalam satu kumpulan. Mereka semua sangat berbahaya. Mereka semua sangat komited kepada ideologi yang sangat berbahaya. Dan mereka semua berkongsi matlamat yang sama, iaitu menghapuskan Israel dan menggantikannya dengan sebuah negara Islamis.
Dan ia bermula dengan Israel dan meluas ke negara-negara lain. Inilah yang orang Barat tidak faham. Musuh-musuh Israel juga adalah musuh Amerika dan Barat. Menariknya, jika kita ambil apa yang anda katakan, tidak ada perbezaan strategik yang besar antara apa yang dipanggil sebagai pihak berkuasa Palestin yang sebenarnya adalah penjenamaan semula Fatah, yang mana Fatah sudah tentu adalah puak utama dalam Pertubuhan Pembebasan Palestin. PLO yang sebenarnya menandatangani apa yang dipanggil Perjanjian Damai pada tahun 1993, yang pada dasarnya adalah perjanjian rangka kerja antara Israel dan PLO. Tetapi apa yang anda katakan ialah secara strategik, mengetepikan beberapa perbezaan taktikal yang ganas antara pendekatan-pendekatan ini, mereka semua pada dasarnya sehaluan. Siapa yang anda maksudkan? Baik, Maksud saya, jika anda lihat seseorang seperti Mahmud Abbas berusia 91 tahun, Barat menggelarnya sebagai seorang lelaki yang cintakan keamanan. Dia tidak menyeru kepada pengebom berani mati, tetapi dia mengatakan darah Al-Aqsa akan ditebus dan akan melawan orang Yahudi. Ia bermaksud bahasa yang sama digunakan oleh Haj Amin Al-Husaini sejak awal abad ke-20 sehingga tahun 1930-an ketika beliau berada di Berlin bersama Nazi. Jadi saya rasa Barat menipu diri sendiri dengan berfikir bahawa jika rakan sejawat mereka memakai sut dan tali leher Brooks Brothers dan tidak bercakap, atau kelihatan seperti Abu Muhammad Al-Jolani, atau Osama bin Laden, atau Ali Khamenei, mereka sebenarnya adalah orang yang cintakan keamanan. di sinilah strategi Palestin sentiasa sangat berjaya. Anda beritahu orang Barat apa yang mereka suka dengar dan orang Barat terus menerima anda dan membuka, anda tahu, poket dan dompet mereka dan berkata, ini duit. Dan pihak berkuasa Palestin tidak berbeza. Yasir Arafat menggunakan helah itu. Dia belajar bahawa jika anda berkata perkara yang betul kepada orang Amerika dan Eropah, anda tahu peti simpanan bank anda akan, ya, Ia baik untuk perniagaan, ya? ia sangat baik untuk perniagaan. Dan memang anda tahu, dia menjadi salah seorang rakyat Palestin terkaya di dunia jika bukan salah seorang Arab terkaya. Dan Mahmud Abbas sedang mengikut arah itu. Tetapi ada dua perkara penting di sini, bahawa pihak berkuasa Palestin hari ini sangat tidak relevan. Tiada siapa yang memandang serius mereka. Mereka sangat lemah. Mereka hampir korup. Maaf, mereka sangat korup dan mereka hampir muflis. Dari segi keuangan, mereka tidak membayar. Itu kerana negara-negara Eropah dan Amerika telah menghentikan pembayaran tahunan mereka. Kerana pembayaran kepada keluarga banduan dan dasar bayaran untuk membunuh. Ya. Dasar bayaran untuk membunuh dan semua itu. Tetapi seperti yang saya katakan, pihak berkuasa Palestin sangat lemah. Ia tidak relevan. Tiada siapa yang memandang serius mereka. Kebanyakan rakyat Palestin mahu Mahmud Abbas berundur. Mereka tidak dilihat sebagai alternatif yang berdaya maju kepada Hamas. Sebenarnya, Hamas sangat popular kerana rasuah dan pemerintahan buruk pihak berkuasa Palestin. Itu memang sentiasa menjadi keadaannya. Tetapi orang Barat tidak mahu mendengar. Anggapan di Barat bahawa kalau Mahmud Abbas tidak terlibat dalam keganasan dan jika dia berkata perkara yang betul, maka itu bagus. Dia adalah rakan untuk perdamaian. Tidak, dia bukan rakan untuk perdamaian. Pertama sekali kerana dia tidak mempunyai kredibiliti di kalangan rakyatnya sendiri. Dia berumur 91 tahun. Dia berada dalam tahun ke-21. Dia berada dalam tahun ke-21 bagi tempoh jawatan selama 4 tahun. Dia telah dipilih pada Januari 2005. Dia masih di sana. Sekarang dia sedang mempersiapkan anak lelakinya untuk menggantikannya, Yasir Abbas. Dan yang kedua, maksud saya Mahmud Abbas, okey? Dia berkata perkara yang baik dalam bahasa Inggeris. Tetapi dalam bahasa Arab, mesejnya sangat berbeza. Mesej dalam bahasa Arab yang keluar daripada Mahmud Abbas dan pihak berkuasa Palestin serta media pihak berkuasa Palestin dan, anda tahu, pemimpin-pemimpin lain sangat negatif. Ia terus melihat Israel sebagai musuh. Israel tidak digambarkan sebagai rakan damai yang berpotensi. Saya bukan kata anda tidak boleh mengkritik Israel, tetapi apa yang dilakukan oleh pihak berkuasa Palestin dan pihak lain ialah menafikan legitimasi Israel dan memburukkan orang Yahudi sehingga ke tahap di mana pihak berkuasa Palestin tidak lagi boleh dilihat bercakap dengan seorang warga Israel. Jadi kita terus berputar dalam kitaran ganas ini. Terdapat seorang ahli baru yang dipilih dalam Majlis Revolusi Palestin yang kebetulan merupakan anak perempuan Saib Erekat
iaitu perunding tersebut. Maksud saya, bekas perunding itu telah melakukan satu kesalahan besar di mata ramai rakyat Palestin baru-baru ini. Dia berkata, untuk memasarkan naratif Palestin, saya rasa kita patut menyampaikan mesej kita kepada rakyat Israel. Dan sekarang, dia dituduh mempromosikan normalisasi. Dia dituduh sebagai pengkhianat. Ada yang menyeru supaya dia dipenjarakan. Dia patut ditangkap. Dan apa yang dia lakukan hanyalah mengatakan, mungkin kita patut menyampaikan kepada rakyat Israel. Dia tak pernah kata, anda tahu, saya mahu membuat kompromi. Dia tak pernah kata, saya percaya kepada hak Israel untuk wujud. Sebenarnya, dia kata sesuatu yang baik untuk rakyat Palestin. Mari kita bercakap terus kepada rakyat Israel. Tak ada salahnya kalau kita nak meyakinkan sebab kita perlu memujuk mereka. Ini hanya menunjukkan sejauh mana sejarah Palestin telah diradikalkan. Dan siapa yang bertanggungjawab untuk ini? Mahmud Abbas dan pihak berkuasa Palestin. Mereka tidak mengubah mesej mereka. Retorik mereka sangat-sangat teruk. Ia sangat anti-Israel. Dan inilah yang akhirnya mendorong rakyat Palestin ke dalam pelukan Hamas dan para jihadis. Ya, ini sebenarnya satu pengajaran tentang budaya Timur Tengah yang sedang kita bincangkan. Kita kembali kepada isu Iran sekarang. Nampaknya memang tiada pilihan lain selain memusnahkan, membongkar rejim Republik Islam itu. Trump sedang melakukannya sekarang dengan menyerang pelabuhan-pelabuhan di sepanjang Teluk Parsi, Selat Hormuz, dan Teluk Oman. Jika anda lihat serangan ke atas pelabuhan Bandar Abbas dan Bushehr, semua ini dan kira-kira 6 lagi lokasi. Dia mahu mencekik mereka dari segi ekonomi serta ketenteraan dan menghalang mereka daripada mengambil sebarang tindakan sebenar di selat itu. Jadi, saya rasa kita boleh panggilnya sebagai strategi Trump di selat itu jika anda mahu. Anda tahu, pada pandangan anda, sejauh mana keberkesanannya berbanding apa yang telah berlaku? Mereka telah menggebom tentera laut hingga hancur lebur. Mereka telah mengebom apa sahaja tentera udara yang ada, tetapi rejim itu masih bertahan. Adakah terdapat hujah untuk mengatakan anda benar-benar boleh menekan mereka, mencekik mereka secara ekonomi, di mana anda boleh menyebabkan keruntuhan dalaman atau kejatuhan dari dalam? Lihat Dan, saya rasa anda tahu, saya bukan seorang ahli strategi ketenteraan atau pakar. Anda boleh memusnahkan tentera laut. Anda boleh memusnahkan sebanyak mana pangkalan tentera yang anda mahu. Pada akhirnya, ia akan mengambil masa. Dan satu-satunya cara untuk membawa perubahan rejim adalah dengan melemahkan rejim sehingga rakyat Iran biasa berasa cukup yakin untuk bangkit menentang rejim ini. Ini sahaja caranya. Anda mahu rakyat Iran mengambil alih. Jadi saya rasa anda tahu, baiklah anda sedang memusnahkan keupayaan ketenteraan mereka. Anda perlu memperkuatkan sekatan ekonomi terhadap mereka. Tetapi itu memerlukan masa. Apa yang membimbangkan saya ialah, saya masih belum nampak, anda tahu, pasukan tempatan tampil ke hadapan dan berkata, kami mahu, anda tahu, bangkit menentang rejim ini. Kami mahu melakukan rampasan kuasa. Tidak ada tanda-tanda perkara itu berlaku. Dan itu membimbangkan saya. Kaum Kurdi sudah bersedia untuk melakukannya, tetapi apa yang saya faham ialah pihak Amerika telah memberi tekanan atas desakan Turki untuk menggagalkan keseluruhan inisiatif itu. Itu sebenarnya berlaku di utara Irak, di kawasan autonomi Kurdi, dan terdapat ribuan orang Kurdi bersenjata di sempadan Iran-Irak. Mereka bersedia untuk memulakan untuk dengan harapan dapat mencetuskan kesan domino di dalam Iran. Tetapi malangnya, itu tidak berlaku. Dan apa yang kita boleh lakukan hanyalah berharap bahawa anda tahu, tekanan ketenteraan, tekanan ekonomi ke atas rejim Iran akan melemahkannya. Sehingga satu tahap di mana suatu hari nanti kita akan melihat, anda tahu, rakyat Iran turun ke jalan secara besar-besaran dan akhirnya melakukan rampasan kuasa terhadap rejim ini dan menggantikannya. Saya tidak nampak sebarang alternatif lain. Saya tidak nampak cara lain untuk menyingkirkan rejim ini sekarang. Jadi, tekanan ketenteraan perlu dipertingkatkan. Itu sahaja caranya. Tekanan ekonomi juga perlu dipertingkatkan dan jangan menghantar mesej yang bercanggah. Satu hari, anda mahu tanda tangan perjanjian dengan mereka, kemudian anda tidak mahu tanda tangan perjanjian dengan mereka. Kemudian anda kata perjanjian itu terbatal dan tidak sah. Bukan begitu caranya. Anda perlu konsisten apabila berurusan dengan pengganas ini, dengan jihadis ini. Kerana ini satu-satunya cara untuk memenangi keyakinan rakyat Iran
dan rakyat lain di Timur Tengah yang menentang rejim Iran dan proksinya. Itulah dia. Konsistensi, ketegasan, Kejelasan ketegasan, dan kesabaran strategik. sudah tentu. Itulah Timur Tengah untuk hari ini. Itulah strategi yang perlu diambil terhadap Republik Islam. Itulah yang difahami oleh Timur Tengah, majoriti Arab Muslim di Timur Tengah. Dan saya rasa Israel juga lebih memahaminya. Maksud saya, Israel telah berperang tanpa henti, walaupun ada orang yang menentang Perdana Menteri dan menentang Israel dalam peperangan itu. Tetapi inilah cara untuk bertahan dan terus maju di rantau ini, di mana peperangan tanpa henti adalah perkara biasa, bukan pengecualian. Baiklah Khalid Abu Tamir, masa kita sudah tamat untuk episod hebat Our Middle East Al-Sharq Al-Awsat Lana ini, dan saya tidak sabar menantikan episod seterusnya secepat mungkin. Terima kasih Dan, terima kasih.